عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Ma'idah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesuatu yang murtad, yang menyeleweng daripada agama Islam di kalangan kamu, maka Allah akan mendatangkan, akan memberikan satu bulan di kalangan orang-orang yang beriman. Sifat mereka itu Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Mereka terdapat orang yang beriman dan mereka menunjukkan keberanian, kemuliaan, kekuatan dan kehebatan terhadap orang yang kafir yang mereka jihad di dalam Allah, dan mereka tidak takut kekecewaan orang yang gila. Yang demikian adalah sesuatu yang Allah mempunyai. Sungguhnya Allah adalah yang lemah memberi. Sesungguhnya yang jaga itu, kamu memberi kesediaan kepadanya. Ya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang memberikan dia menunaikan hak seluruh dan seluruh golongan Rasulnya dan orang beriman yang sepuaskan agar seluruhnya kafir Allah dengan ayat dan padan. Saya bilang nulis satu ketua yang adalah atas ini adil bagi wajib perbuatan dan letak dosa lemah pimpinan di orang silma dan mati dan sitri. Hai musadari akan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menghalalkan walaupun dah dikenal orang Islam di beliau yang berpikat daripada manusia yang bukan di kamu di bukan hadis kamu di dua sah Allah tetap menghalalkan orang dalam Islam diakhiri dengan matinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia adalah Rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama Islam akan berterusan sehingga Allah menamakan ajalnya. Yang meneruskan agama Islam ini bukan lagi Nabi dan Rasul, tetapi kumpulan Islam, umat Islam yang terdiri daripada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan kumpulan, sertaan di dalam kumpulan ini tidak boleh buat-buat, tidak boleh berlaku. Siapa yang buat-buat, yang berlaku, yang tidak ikhlas, dia akan keluar, akan tercapai, akan disingkirkan, akan mengeluarkan diri dari kumpulan ini. Allah Ta'ala akan tetap mengadakan kumpulan ini walaupun agama Islam dikepung dari segenap penduduk, walaupun memusuh terlalu ramai, tetapi agama Islam, agama Allah yang menguasai seluruh alam, berjanji akan memelihara agama ini. Akan ada golongan yang mempertahankan agama Islam. Disebut oleh Nabi SAW, la yughlaba min 12 min qillah. Allah Ta'ala tidak jadikan 12,000 orang Islam dikalahkan oleh musuh dengan sebab sedikit jumlah itu. Hanya ada 12,000 sahaja lagi orang Islam, walaupun beribu juta musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala tidak akan mengalahkan agama Islam. Akan ada kumpulan yang memelihara agama Islam ini. Kumpulan ini dinyatakan oleh para ulama bermula
dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah Islam yang pertama ketika semenanjung tanah Arab dibencanakan dengan peristiwa murtad. Apabila ramainya kabilah-kabilah Arab yang murtad, yang sudah masuk Islam, keluar daripada agama Islam, hanya Madinah sahaja, penduduk Mekah, penduduk Taif, sebahagian daripada penduduk Yaman, sebahagian daripada penduduk Oman, Bahrain, sebahagian daripada kabilah-kabilah Arab yang masih berpegang dengan agama Islam. Ratus-ratus ribu kabilah Arab murtad, keluar daripada agama Islam. Dalam masa yang sama, Islam dikepung oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Di samping kuasa-kuasa besar dunia yang lain, India, China dan lain-lain lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam. Kumpulan yang pertama dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan akan diikuti oleh kumpulan-kumpulan yang lain, sehingga agama Islam dipelihara oleh Allah Ta'ala, cahayanya tidak boleh dipadamkan. Barang siapa yang lari daripada kumpulan ini, maka rugilah dia di dunia dan di hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sifat kepada kumpulan ini. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Apa makna mengasihi Allah? Ayat ini ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika sekiranya kamu mengasihi Allah, ikutlah aku dan ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah, Dia mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang dikatakan oleh ulama tafsir dengan tafsirul Quran bil Quran. Quran yang menafsirkan ayat Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Ayat Quran yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang ditafsirkan oleh para ulama sahabat. Ayat Quran yang ditafsirkan oleh para ulama yang kemudian sehingga hari ini. Di sana ada ayat Quran yang Allah Ta'ala sendiri menafsirkannya di dalam Quran. Di samping ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh ulama-ulama di sepanjang zaman. Allah Ta'ala menafsirkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Maknanya mereka mestilah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sepanjang perjalanan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan ajaran Islam, bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah, mengaku menjadi orang Islam, mengerjakan ibadat, menyembah Allah Ta'ala, berumah tangga secara Islam, berjiran secara Islam, bermasyarakat secara Islam, bermuamalat, berniaga, bercocok tanam secara Islam, sehinggalah mendirikan kerajaan secara Islam. Seperti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun, bermula daripada mengajak orang masuk Islam sehingga mengajak mendirikan kerajaan Islam. Apabila tidak diterima di Mekah, diterima oleh orang Madinah, berhijrah ke Madinah,
dan mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Kerajaan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun mengikut ilmu politik. Ilmu politik menunjukkan bahawa apa yang diamalkan oleh Nabi SAW adalah amalan politik untuk mendirikan sebuah kerajaan. Dan Nabi SAW telah berjuang mengorbankan para sahabat yang gugur syahid, sehingga jasadnya sendiri menerima luka-luka di medan perjuangan, menghadapi kesusahan. Dalam masa yang sama mengajak manusia masuk Islam dan mengajak kerajaan-kerajaan di seluruh dunia masuk Islam. Menulis surat kepada kerajaan Rom, kerajaan Parsi, kerajaan Mesir, kerajaan Bahrain, kerajaan Oman dan kerajaan-kerajaan yang lain, mengajak kerajaan itu masuk Islam bersama dengan rakyatnya, dan tidak dipaksa masuk Islam, tetapi Islam mestilah memerintah. Bukan Islam menjadi agama yang diam, cukup diri masing-masing, beramal untuk diri masing-masing, puak masing-masing, tidak ada negara yang memerintah. Itu bukan cara Islam yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajar berakhlak dengan akhlak Islam, berperangai dengan perangai Islam, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah di atas muka bumi. Diisytiharkan Islam adalah agama yang sempurna. Sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perjalanan melakukan haji wada, haji selamat tinggal, Allah Ta'ala menurunkan ayat, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu, maka jangan kamu takut kepada mereka. Takutlah kepada aku Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Apa makna orang-orang kafir berputus asa daripada agama Islam? Mereka tidak boleh lawan agama Islam. Sama ada lawan dengan hujah ataupun lawan dengan peperangan. Lawan dengan hujah, mereka kalah. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita hari ini kegagalan politik, kegagalan ekonomi, banyaknya jenayah, huru-hara dunia, politik, ekonomi dan kemasyarakatan, semua bercelaru kerana beramal dengan cara yang lain daripada Islam. Hanya Islam yang boleh menyelamatkan manusia dalam semua urusan. Mereka tidak boleh lawan agama Islam. Berperang juga, mereka tidak boleh menghapuskan agama Islam dengan peperangan. Mereka menyerang sejak 1000 tahun, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Ta'ala menjadikan agama Islam ini dalam keadaan timbul tenggelam, umatnya dalam keadaan pasang dan surut, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, sehingga peringkat negeri Islam dijajah. Ada negeri orang Islam yang dibunuh ulama-ulamanya, yang dibakar masjid. Di negara-negara komunis, masjid ditukar jadi kandang babi, panggung wayang, dan berbagai-bagai tempat. Tiba-tiba komunis jatuh terhumbat. Orang Islam masih ada lagi di negara komunis. Mereka bangkit semula. Walaupun kerajaan Islam jatuh, mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Islam. Allah Ta'ala berjanji Islam dipelihara oleh Allah.
Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia telah menyempurnakan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengajar semua urusan hidup manusia. Di mana malaikat Jibril alaihi salam datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa manusia untuk mengajar kepada sahabat apa dia agama Islam. Dalam hadis yang terkenal yang disebut dalam hadis 40 dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Sayyidina Umar kata, sedang kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang terlalu putih pakaiannya, yang terlalu hitam rambutnya, yakni kacak rupanya, lawa, seorang yang lawa, yang bersih, yang tidak ada padanya debu, tanda-tanda datang dari jauh, menandakan datang dari dekat. Tiba-tiba muncul terus menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berlaga lutut, meletakkan tangan di atas dua pahanya dan bertanya, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku apa dia Islam. Beritahu pada aku apa dia Islam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ialah bahawa engkau mengaku dengan lidah dan percaya dengan hati bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku yakni Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau mengerjakan haji ke Baitullah di Mekah sekiranya mampu. Tiba-tiba lelaki itu berkata, betul, betul, betul. Sayyidina Umar berkata, kami hairan. Dia membetulkan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia tanya menandakan dia sudah tahu. Kalau dia tahu, mengapa dia bertanya? Kami hairan. Dia bertanya lagi, wahai Muhammad, apa dia iman? Jawab Nabi SAW, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan percaya kepada qadar takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, betul, betul, betul. Dia bertanya lagi, apa dia ihsan? Jawab Nabi SAW, ihsan itu engkau menyembah Allah dengan hati yang khusyuk, seolah-olah engkau melihat Allah, atau engkau merasakan Allah melihat engkau. Dia menjawab, betul, betul. Dia bertanya lagi, beritahu kepada aku bila berlakunya kiamat. Jawab Nabi SAW,
bukanlah orang yang bertanya, bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kiamat itu dalam ilmu Allah. Aku tak tahu, mu tak tahu. Beritahu kepada aku apakah tanda hampirnya kiamat, menandakan dunia akan musnah. Jawab lelaki itu, apabila engkau melihat anak-anak memperhambakan ibunya, orang-orang yang miskin, gembala kambing yang tidak lengkap pakaiannya, yang rabak-rabak pakaian, yang bertelanjang dan hampir bertelanjang, berkaki ayam, tiba-tiba mereka berlomba untuk meninggikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu berundur dan menghilangkan diri. Kami tergamam. Nabi SAW bertanya, wahai Umar, engkau tahu siapa yang bertanya? Jawab Nabi SAW, itulah dia Jibril. Umar berkata, Allah dan Rasul lebih tahu. Jawab Nabi SAW, itulah dia malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajar kamu berkenaan dengan agama. Hadis ini membahagikan agama Islam kepada 3 bahagian. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Disebut di dalam hadis ini rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan rukun-rukun ihsan. Di atas rukun-rukun inilah dibina agama Islam. Yang dimaksudkan dengan Islam itu ialah amalan-amalan yang zahir. Iman ialah kepercayaan di dalam hati. Ihsan ialah akhlak, perangai yang membersih ruh seseorang. Para ulama membahagikan ilmu Islam dengan 3 bahagian kepada pembahagian ini, iaitu ilmu fiqh, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqh membicarakan perkara yang zahir, hukum hakam Islam. Ilmu usuluddin membicarakan berkenaan iman. Ilmu tasawuf membicarakan berkenaan akhlak, ikhlas, hubungan dengan Allah. Ini 3 cabang dalam agama Islam yang merupakan fitrah, sifat semula jadi manusia. Dan semula jadi manusia tidak boleh memisahkan ketiga-tiga perkara ini. Allah Ta'ala menurunkan agama Islam yang sempurna, yang merangkumi 3 perkara ini. Barang siapa yang memotong-motong, mengambil sebahagian, mengambil pekoh saja tanpa ilmu lain, punah. Mengambil ilmu akidah tanpa ilmu lain, punah. Mengambil ilmu tasawuf tanpa lain, punah. Ulama mengatakan, man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Barang siapa yang berfiqh tanpa tasawuf dan akhlak, dia fasik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fiqh, dia kafir. Kafir, jangan main. Tazandak, menjadi zandik, kerana memisahkan agama Islam. Agama Islam mestilah merangkumi semua perkara. Inilah yang diamal oleh Nabi SAW. Dan tidak ada pemisahan di dalam agama Islam ini. Barang siapa memisahkan agama Islam, samalah dengan orang yang pergi ke kedai nak beli kereta, beli tayar saja. Dia pergi ke kedai nak beli kereta, beli tayar saja. Lepas tu dia golek tayar. Orang kata gila. Aku bawa kereta, dia golek tayar. Macam budak-budak zaman dulu golek link kereta. Rasa macam bawa kereta dah. Apabila Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi SAW kerana dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ialah seorang alim Yahudi di kalangan ulama Yahudi, masuk Islam bersama dengan kawan-kawannya. Dia minta izin untuk membaca kitab Taurat di malam Sabtu. Hanya membaca kitab Allah. Baca saja, tak beramal dengan hukum-hukumnya.
Jibril menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Bermakna hendaklah beramal dengan semua agama Islam sebagaimana yang diamal oleh Nabi SAW. Barang siapa yang beramal dengan sebahagian daripadanya, maka ikut syaitan. Nabi kita Muhammad SAW telah menegakkan agama Islam sehingga mendirikan negara yang berdaulat, disambung oleh para sahabat dan tabi'in. Luahnya negara itu di sebelah timur alam Melayu, di barat sampai ke negeri Spanyol, Eropah, hampir nak masuk Perancis. Di utara sampai ke Moskow, Rusia hari ini. Di selatan Afrika Tengah, luahnya pemerintahan Islam. Dan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin yang memerintah negara, melahirkan ulama-ulama yang terbilang, bukan saja alim dalam ilmu agama, termasuklah mengislamkan ilmu dunia. Ilmu dunia diislamkan, ilmu sains, ilmu teknologi diislamkan. Orang Islam menguasai dunia, menjadi kuasa besar yang hebat, sehinggalah kerajaan Islam memakan usia. Allah Ta'ala jadikan kerajaan memakan usia, memakan umur, dimakan umur. Macam manusia juga, silih berganti. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, masa tua, nyanyuk, kemudian mati. Itu pusingan umur manusia. Ibn Khaldun mengatakan di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, kerajaan yang ada dalam dunia begitu juga mengalami pusingan itu, termasuk kerajaan Islam. Kerajaan Nabi SAW, wafat Nabi, naik Khulafa Ar-Rashidin, habis Khulafa Ar-Rashidin, naik kerajaan Amawiyah, habis Amawiyah, naik kerajaan Abbasiyah, habis Abbasiyah, naik kerajaan macam-macam, Mamalik, Ayyubiyah, akhirnya kerajaan Utsmaniyah. Hilang kerajaan Utsmaniyah, sehingga tidak ada lagi pemerintahan Islam. Yang tinggalnya agama Islam, yang tinggalnya parti Islam, kumpulan Islam yang memperjuangkan Islam di negeri masing-masing. Kumpulan ini mesti ada. Maka ulama-ulama Islam di negeri Arab menubuhkan Ikhwan Muslimin. Di India mereka menubuhkan Jamaat Islami. Di Turki Jama'atan Nur, diharamkan Jama'atan Nur, ditubuhkan parti Islam yang lain. Di Malaysia ditubuhkan Syarikat Islam tahun 1924, setelah Haji Umar Said Cokro Aminoto menubuhkan parti Syarikat Islam di Indonesia tahun 1908 untuk menentang penjajah Belanda dan menentang penyebar agama Kristian, menyebarkan dakwah Islam. Maka di tanah Melayu ditubuhkan cawangannya di Basrah Pahang tahun 1924 oleh Tuan Guru Haji Ahmad Limbong. Kemudian diharamkan oleh British. Ditubuhkan Hizbul Muslimin tahun 48 di Semanggul, diharamkan oleh British. Tahun 1951 ditubuhkan Persatuan Islam Semelaya yang dinamakan PAS. Penubuhan parti Islam ini tujuannya ialah untuk menyambung kerja-kerja Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kerja Islam yang sempurna, yang lengkap, yang cukup, bukan saja mengajar agama, termasuklah mendirikan kerajaan. Penjajah sangat takut orang Islam balik semula nak mendirikan kerajaan Islam. Setelah mereka menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924, sebelumnya mereka telah membuat perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Sykes-Picot
Sykes Menteri Luar British, Biko Menteri Luar Perancis, yang merupakan dua kuasa besar dunia di masa itu. Mereka buat perjanjian untuk menjatuhkan kerajaan Osmania. Setelah dijatuhkan, maka dibahagi-bahagikan negeri orang Islam. Diikuti dengan perjanjian Bangkok dan perjanjian Betawi. Perjanjian Bangkok di antara British dengan Siam untuk membahagikan negeri Islam di antara British dan Siam. Petani, Yala dan kawasan selatan tu diberi kepada Siam. Kemudian tanah Melayu, Borneo diberi kepada British. Perjanjian Bangka, Betawi di antara British dengan Belanda untuk membahagikan Indonesia bagi Belanda dan tanah Melayu bagi British. Mereka bahagikan negeri orang Islam dengan tujuan pada awalnya untuk menghapuskan agama Islam. Kalau boleh nak hapuskan agama Islam, mereka tak berjaya nak menghapuskan agama Islam. Apa yang berlaku? Agama Islam berkembang. Agama Islam berkembang. Walaupun kerajaan Islam tidak ada, orang masuk Islam ramai juga. Ini menakutkan mereka. Seorang pemimpin orientalis ataupun al-mustashriqun ialah orang-orang barat, orang bukan Islam yang mengaji Islam dengan tujuan untuk lawan Islam. Salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa di sana ada dua batu yang keras yang tak boleh dipecah dengan alat-alat letupan. Guna sebedo, guna meriam, tak pecah dua batu besar ini. Batu ni sangat bahaya. Sekiranya armada ialah pasukan kapal perang daripada negara Eropah menghampiri batu ini, kapal-kapal mereka akan pecah. Tak boleh dekat. Dua batu ni sebagai bandingan saja. Dua batu yang pertama Quran, yang kedua Mekah. Selagi Quran masih ada, selagi Mekah masih ada, mereka tak boleh menghapuskan agama Islam dan orang Islam. Quran kitab mukjizat yang dipelihara oleh Allah. Mekah adalah Kaabah orang Islam. Orang Islam mengerjakan haji. Mereka mengaji di sana. Mereka bertemu di antara satu sama lain. Mereka tahu bukan mereka saja orang Islam, ada lagi orang Islam lain. Mereka menjadi kuat. Dua ni mereka tak boleh hapus. Snow Orangi ini ialah seorang orientalis Belanda yang masuk Islam. Dia tukar nama Abdul Ghafur, mengaji pondok di Sumatera, pergi ke Mekah, balik ke Belanda. Dia menulis beberapa makalah dan buku, dan dia memberi pendapat. Antara lain, apa yang menakutkan dunia barat, dunia Eropah, adanya ulama-ulama, adanya orang-orang alim yang membawa doktrin politik, yang membawa kefahaman untuk mendirikan semula kerajaan Islam. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang Islam terus menentang penjajah, lawan penjajah, tak tunduk pada penjajah. Walaupun penjajah bersenjata moden, orang Islam bersenjatakan pedang, kerih, lembing, tak makan jauh. Orang Islam tak tunduk pada penjajah, tak tunduk pada meriam, pada roket, pada senjata mereka tak tunduk. Mereka mesti berundur pada akhirnya. Lalu mereka membuat perancangan. Rancangannya ialah memberi kemerdekaan. Memberi kemerdekaan. Kemudian mereka latih anak-anak negeri daripada orang Islam yang mengaji ilmu politik mereka, undang-undang mereka, cara pentadbiran mereka. Dia beri kemerdekaan. Negeri diperintah sebagaimana yang dikehendaki oleh penjajah. Negara Islam tidak dapat ditegakkan. Maka merdekalah negeri-negeri orang Islam. Negeri Arab, kawasan kita ni merdeka. Penjajah sudah balik, tetapi cara hidup mereka, peraturan mereka, undang-undang mereka diamalkan. Orang Islam hanya boleh semayang di masjid, boleh pergi haji, boleh ratib, boleh berzikir, tak jadi salah.
Tetapi nak mendirikan kerajaan Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu dihalang. Akan disegak dengan seberapa cara sekalipun. Hari ini Allah Ta'ala menjadikan cahaya agama Islam terpancar dengan lebih terang. Berlakunya arus kebangkitan Islam yang disebut dengan as-sahwah al-islamiyah. Arus kebangkitan Islam ini ataupun kesedaran Islam bukan saja di negeri orang Islam, termasuk di negeri yang bukan Islam. Di Eropah, di Amerika, England, Jerman, Perancis, Switzerland, Bulgaria, negeri Asia Tengah, di Amerika. Orang-orang Islam yang pergi ke sana belajar ilmu barat, balik pada Islam. Bukan saja yang mengaji Islam tetap dengan Islam, balik kepada Islam. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala menunjukkan kegagalan agama-agama yang lain daripada Islam. Gereja-gereja kosong gereja-gereja. Agama-agama yang lain daripada Islam tak dipercayai oleh angkatan muda mereka, golongan muda mereka tak percaya. Nama saja menjadi pengikut agama Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha, yang muda-muda tak ikut agamanya. Namun Islam tetap. Dalam beragama, dalam perkara politik dan ekonomi, Allah Ta'ala menunjukkan huru-hara bercelaru, menandakan kegagalan tidak percayanya ajaran-ajaran yang lain daripada Islam. Walaupun demikian mereka bimbang Islam bangkit semula. Lalu ditubuh satu badan di bawah CIA, secara langsung di bawah CIA. Nama badan ini RAND Corporation. RAND Corporation. Bunyi corporation ni macam corporation berniaga. Tapi satu badan untuk mengkaji bagaimana cara nak lawan Islam, cara nak lawan kebangkitan Islam. Mereka merancang dan ada laman web yang boleh diikuti melalui internet. Kerana zaman sekarang zaman teknologi maklumat, zaman internet. Mereka menyimpan file-file mereka dalam internet. Dan orang Islam juga pandai internet. Dan orang Islam boleh curi maklumat-maklumat mereka. Di antara yang mengendalikan RAND Corporation ialah isteri kepada bekas duta mereka di Iraq, Khalil Zilmarzad, seorang Afghanistan yang murtad, pernah menjadi wakil Amerika di Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini antara orang yang penting dalam RAND Corporation. Mereka merancang cara baru untuk menentang kebangkitan Islam. Kita nak lawan Islam cara beradab kalau kita masuk dalam Islam itu, iaitulah melalui kegiatan-kegiatan Islam yang tidak bersifat politik. Dakwah saja jangan politik. Ada orang masuk Islam jangan politik. Dan melalui tariqat tasawuf, latih berzikir saja untuk membersihkan diri, jangan peduli pada politik. Ini kerja setan di bawah RAND Corporation. Dan mereka boleh menggunakan beberapa ulama-ulama yang dibeli oleh mereka. Ulama-ulama yang dibeli oleh mereka, yang ditaja oleh mereka. Kerja lawan melalui orang agama ini bukan baru. Sejak jatuh kerajaan Utsmaniyah tahun 1924, apabila mereka mengajar kepada orang Islam agama suku, politik suku di masa itu. Agama suku, politik suku. Agama tak bercampur dengan politik. Muncul seorang ulama di Mesir, seorang qadhi yang luluh Azhar, nama dia Ali Abdul Razak, mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Islam wa Usulul Hukmi. Dalam kitab ini dia mengatakan dalam Islam tidak ada politik. Adapun Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah, itu adalah kerja dunia.
bukan kerja akhirat, kerja dunia. Tak ada kena dengan agama. Ditulis kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi, dan kitab ini terjemah dalam bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, macam-macam bahasa, untuk menyesatkan anak-anak orang Islam yang mengaji di barat. Ekorannya Syekhul Azhar di masa itu, Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein, telah mengadakan mesyuarat Majlis Ulama Azhar untuk membincangkan kitab Ali Abdul Razik. Dan Ali Abdul Razik telah dipanggil oleh Majlis Ulama Azhar untuk dibicarakan dalam Mahkamah Ulama Azhar. Diberitakan bahawa bila dia masuk, dia beri salam, tidak ada seorang ulama pun yang jawab salam dia. Tak ada orang jawab salam dia. Dan keputusannya, dia telah dipecat daripada ijazah Azhar. Payah berlaku dalam sejarah universiti tarik balik ijazah. Ijazah yang diberi ditarik, dibatalkan jawatan-jawatan agama dia di Mesir, kerana dia mengarang sebuah kitab yang mengatakan agama suku, politik suku. Dan Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein mengarang kitab Naqdu Kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi, membatalkan kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi yang dikarang oleh dia. Dan banyak ulama-ulama yang mengarang kitab menolak kitab ini, dan dia telah ditolak oleh para ulama. Namun media barat telah memasyhurkan nama dia. Oleh kerana sebab khabar dikuasai oleh mereka, media dikuasai oleh mereka, maka orang Islam dihanyut oleh pahaman yang mengatakan agama suku, politik suku. Di masa itu sudah ada menggalakkan tariqat tasawuf dengan tiada jihad fi sabilillah. Padahal syekh-syekh tariqat ini adalah mujahidin. Syekh-syekh tariqat Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah mujahidin yang menentang tentera Tatar. Tariqat Ahmadiyah Syekh Ahmad Badawi berperang menentang kedatangan salib. Syekh Abdul Samad Palembang yang mengarang kitab Riyad Hidayatus Salikin mati syahid di petani. Samad Palembang mati syahid di petani. Orang baca kitab dia tak mau berjihad. Ini kerana baca kitab dia saja dalam bab tasawuf, tak baca kitab dia dalam bab fiqh, dalam bab usuluddin. Ini punca kerana memisahkan agama daripada ajaran-ajarannya yang sempurna dan lengkap. Jadi punah, jadi rosak dengan menggunakan agama. Mereka yang tak faham bahawa sumber agama Islam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang mujaddidin, yang membawa gerakan islah, yang mengarang kitab mereka yang muktabar, ini yang perlu kita ikut. Ulama-ulama yang menulis hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu', hadis yang direka, yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya disebut dalam kitab Nabi bersabda, padahal Nabi tak bersabda. Bukan hadis Nabi. Ini banyak kitab-kitab yang macam ni, yang perlu ditahqiq. Hanya mereka yang mengaji dengan cara yang mendalam. Di sinilah kita disuruh belajar dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Bukan saja belajar ikut suka, kena belajar guru yang mursyid. Kita tahu guru ni dia belajar di mana, belajar di mana, sehingga sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru temu tawakah, temu tengah jalan, tak tahu dia belajar di mana, dengar sedap dia bercakap, kita ikut dia, dengar sedap cakap saja. Ilmu ni bukan sedap cakap saja. Ilmu ni mestilah dirajakkan kepada sumber ilmu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Islam tidak boleh dikalahkan. Barang siapa yang cuba nak mempermainkan Islam, dia akan tersungkur. Islam yang sebenar dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka kumpulan Islam yang sebenar ialah kumpulan Islam yang ada di dalamnya akidah
ada dalamnya syariah, ada dalamnya tasawuf, ada dalamnya politik, ekonomi. Bermula dari Islam orang sehingga mengislamkan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama kita yang menubuh PAH tahun 1951, ulama-ulama yang berwibawa, yang mengaji di pondok-pondok yang muktabar, yang balik daripada Mekah, daripada Mesir, daripada India, bukan yang mengaji ilmu tengah jalan. Mereka inilah yang mengadakan muzakarah. Muzakarah diadakan setelah diharamkan Hizbul Muslimin. Ulama diajak oleh UMNO, pada masa itu baru agama UMNO, ajak muzakarah untuk bincang pasal luteri. Maka diadakan muzakarah. Dalam muzakarah itu bukan luteri yang dibincangkan, yang dibincangkan wajib kena ada parti Islam. Parti Islam yang memperjuangkan Islam, yang menegakkan pemerintahan Islam. Maka ditubuhkan seperang perai tahun 1951, dan parti ini menyatakan dalam undang-undang tubuh dia hukum yang tertinggi Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Dan untuk memelihara parti ini ditubuhkan majlis syura ulama' untuk menjamin supaya parti mengikut ajaran Islam, tak pesong daripada Islam walaupun sedikit. Yang kedua, sifat parti Islam, yuhibbuhum adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Menunjukkan rendah diri sama orang yang beriman dan menunjukkan berani terhadap musuh-musuh Islam. Kita nak bersikap rendah diri sama-sama kita. Kerana kerja Islam ni tak boleh buat kerja seorang. Kena buat kerja ramai-ramai. Ramai-ramai orang Islam, orang yang berjiwa Islam. Mestilah dijalinkan hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan di antara satu sama lain, sehingga merendah diri di antara satu sama lain. Kalau ada silap faham, salah faham di antara kita, kita tinggal dulu salah faham ini, utamakan dulu untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Contohnya ulama-ulama mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, yang kemudian Ibn Taymiyah, Imam Nawawi dan lain-lain lagi. Mereka tak berbalah di antara satu sama lain. Yang balahnya anak murid yang mengaji sikit, yang tak erti. Ulama-ulama yang besar ni tak balah. Walaupun mereka khilaf dalam masalah kunut. Imam Hanafi kata kena baca kunut, tak payah baca kunut semaya subuh. Hanbali kata tak payah baca kunut. Maliki kata begitu. Syafi'i kata kena baca kunut bila semaya subuh. Walaupun mereka berdebat pasal bab kunut, tapi mereka tak berbalah di antara satu sama lain. Mereka mengaji. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid pada Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Daud Az-Zahiri mengaji dengan Imam Syafi'i, walaupun dia menubuhkan mazhab Az-Zahiriyah. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Walaupun mereka semayang dengan cara yang berbeza dalam masalah cabang. Semayang 5 waktu tetap wajib, tapi kunut mereka khilaf. Bab niat mereka khilaf. Syafi'i kata niat kena ada dalam Allahu Akbar. Mazhab lain kata niat masa turun tangga di rumah boleh dah. Mereka tak balah antara satu sama lain. Mu nak pakar tu pakarlah. Semayang semuanya sah belaka. Mereka berimam dan mengaji dia antara satu sama lain. Yang balah-balah ni yang mengaji sikit. Sebagaimana dikatakan, kalau air dalam botol tu sikit, kocok kuat. Kalau air dalam botol tu banyak, kocok dia dah kuat. Kalau kocok kuat tu menangkan ilmu dia sikit dah banyak. Itu yang kocok kuat tu. Ini dia. Kita kena faham betul dalam masalah ini. Imam Syafi'i semayang di Baghdad, semayang subuh tak baca kunut. Orang tanya Imam Syafi'i pasal apa tak baca kunut? Kata Imam Syafi'i, kerana menghormati Abu Hanifah.
hormat Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, dia beritahu kepada dia, wahai Imam Malik, wahai Imam Syafi'i ni beri pendapat lain pada tok guru macam mana? Kata Imam Malik, boleh jadi pendapat dia betul, pendapat aku salah. Tapi pada pandangan aku, inilah yang betul, boleh jadi salah. Hak dia salah, boleh jadi betul. Kecuali perkara yang ada nas dalam Quran yang nyata, yang ada nas dalam hadis yang nyata. Nas yang tak nyata, mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Oleh kerana itulah, bila mari musuh, mereka lawan musuh. Mereka berjihad, mereka perang, mereka menegakkan negara. Bila ada kerajaan zalim, mereka tegur kerajaan zalim, mereka bersatu. Walaupun mereka berbalah dalam masalah hukum, berbalah dari segi hujah, mereka bersatu dari segi dasar dan prinsip. Ini perkara yang kita kena faham. Oleh kerana itulah, Parti PAH menerima semua golongan dalam PAH ni, semua kalangan ada berlaku dalam PAH, masuk PAH, berjuang matlamat kita untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Kalau ada selisih faham, kita berkiralah dengan cara yang baik dan bertolak ansur di antara satu sama lain. Kita hanya bertegang dengan lawan kita, dengan kawan kita. Kalau kita berselisih faham, kita mesti bermaaf di antara satu sama lain. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Berjihad berjalan Allah dan tidak takut percelaan orang yang mencela. Apa makna jihad? Jihad daripada jahada yujahidu, jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Itu mengikut huraian ilmu saraf, ilmu bahasa Arab. Daripada perkataan al-juhdu ataupun al-jahdu, dengan makna menghadapi kepayahan dan mengembelengkan tenaga, dengan tujuan untuk meninggikan agama Islam, supaya agama Islam itu memerintah. Kita sanggup menyumbangkan nikmat yang Tuhan beri. Orang yang fikiran dia bijak, dia sumbang fikiran dia. Orang yang harta banyak, sumbangkan harta dia. Orang yang tenaga dia lebih, sumbangkan tenaga dia. Orang yang tak mampu, berdoa kepada Allah Ta'ala. Semua menjalankan tugas masing-masing dengan bersungguh, tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Pernah seorang sahabat bertanyakan Nabi SAW, Ar-rajulu yuqatilu immiyatan wa fi riwayatin hamiyatan, wa ar-rajulu yuqatilu ghanimatan wa fi riwayatin lil maghnami, ar-rajulu yuqatilu li yura makanu faman fi sabilillah. Ada orang yang dia berjuang kerana membela puak dan kaum dia. Walaupun kaum dia salah, dia berjuang untuk kaum dia, puak dia, bangsa dia. Ada orang yang berjuang ada nak harta benda. Kalau menang, boleh benda tu, boleh benda ni, boleh balok, boleh tender, boleh kontrak, boleh macam-macam. Dah niat dalam hati dia. Orang yang berjuang supaya orang kata dia berani, orang kata dia bijak. Siapa dia yang berjuang kerana Allah? Jawab Nabi SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, dialah yang berjuang perjalanan Allah, yang mendapat kelebihan berjuang perjalanan Allah. Di mana kelebihan berjuang perjalanan Allah ini tak sehingga pahalanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang membelanjakan harta dia kerana nak memenangkan agama Allah, perjalanan Allah, sama seperti orang yang tanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai 100 biji. Allah menggandakan siapa yang ia kehendaki. Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Maknanya sumbangan fisabilillah berlipat kali ganda pada sumbangan sedekah. Kalau beri sedekah, dapat pahala 10 kali ganda. Kalau sumbangan jihad, dapat pahala 700 kali ganda. Pasal apa yang jadi begitu? Sebabnya kita beri sedekah, kita nampak orang tu buta, nampak orang tu dok-dok, nampak orang tu pakaian dia buruk, nampak orang tu kering, nampak orang tu dhaif,
Nampak orang tu rumah dia terbakar. Nampak orang tu dia kemalangan, kita nampak. Adapun sumbangan fisabilillah ni tak nampak. Kita nampak orang yang berjuang ni gagah, segar. Zaman dulu ada kuda, ada kereta, kuat. Macam mana beri sumbangan? Wak Habib Pitih je. Dia jadi pemimpin, dia jadi ketua. Aku boleh apa? Ini soalan-soalan yang timbul. Oleh kerana soalan-soalan inilah, maka sumbangan fisabilillah digandakan dengan 700 kali ganda. Kerana payah orang nak beri. Kerana apa? Kerana banyak soalan-soalan syaitan. Syaitan menyuap dalam kepala kita macam-macam soalan. Kalau beri, dia nampak segar, nampak gagah. Jadi pemerintah, aku jadi apa? Ini soalan. Dia tak nampak tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Bila agama Islam menang, hukum Allah diamalkan. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir dilaksanakan. Dan perjuangan ini satu perjuangan yang payah. Kerana berdepan dengan kerajaan yang memerintah, yang mempunyai bala tentera, yang mempunyai kekuatan. Tak mudah. Kesulitan-kesulitannya sangat banyak. Perbelanjaannya sangat mahal. Mereka yang berjuang menghadapi kesusahan. Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Sumbangan patut diberi kepada orang yang ditahan. Tak boleh berniaga, tak boleh berkebun, tak boleh apa. Kerana apa? Kerana dia menghabiskan masa dia untuk memenangkan agama Islam. Orang yang jahil menyangka mereka kaya, padahal mereka adalah fakir. Mereka tidak meminta sedekah kerana mereka ada maruah. Mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, orang yang maruah dia tinggi, dia tidak minta sedekah sekali-kali walaupun tak ada duit. Orang ramailah yang menilai dia untuk memberi sumbangan kepada dia. Ini Tuhan kata mereka yang patut diberi sumbangan, yang digandakan dengan 700 kali ganda. Nak cari keikhlasan dalam sumbangan ini payah. Dan nak cari orang yang berjuang, yang tahan diuji juga payah. Oleh kerana perjuangan ini pahalanya sangat besar. Kelebihannya besar di sisi Allah. Dia beri berlipat kali ganda derajat daripada mereka yang tidak berjuang. Jarak dia antara mereka yang berjuang dan tak berjuang, darjatnya antara langit dan bumi. Apabila Abdullah bin Al-Mubarak menulis surat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang ahli tasawuf yang terkenal, yang mengajar di Masjid Mekah. Abdullah bin Al-Mubarak ialah seorang alim yang dikenali dengan Amirul Mukminin fil hadis, raja orang Islam dalam ilmu hadis. Abdullah bin Mubarak ni dia berjihad, dia mengarang kitab, dia mengajar, dia bersyarah. Ini kelebihan Abdullah bin Mubarak. Dia berjuang di medan perang. Satu hari dia tulis surat kepada sahabat dia Fudail bin Iyad, seorang alim yang terkenal yang sedang beribadat di Mekah. Surat dia berbentuk syair berbunyi, ya abidal haramain ya law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu aw kana yat'abu khayluhu fi batilin fakhuyuluna yawma as-sabihati tat'abu. Syair dia panjang, saya petik sebahagian sahaja. Ditulis pada tahun 170 Hijrah. Yang membawa surat ni Muhammad bin Abi Sakinah. Dibawa surat ni, seorang alim juga. Maknanya, ya abidal haramain la absartan, wahai sahabatku yang sedang beribadat di dua tanah haram, kalau saudara melihat kami, la alimta annaka bil ibadati tal'abu, nascaya saudara tahu bahawa saudara hanya bermain saja dengan ibadat. Man kana yakhtabu khadduhu bidumu'ihi, sesiapa yang pipinya basah dengan air mata menangis kerana khusyuk beribadat.
Penuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Maka leher-leher kami berlumuran dengan darah kerana berjuang. Atau kana yata'abu khailuhu fi batilin. Ataupun kudanya penat di medan kebatilan. Fa khuyuluna yawmas sabihati tat'abu. Maka kuda-kuda kami sejak pagi lagi penat di medan perjuangan. Bila Fudail bin Iyad baca surat Abdullah bin Mubarak, dia menangis. Dan dia berkata, Sadaqa Abu Abdurrahman. Benar Abu Abdurrahman, pelayan Abdullah bin Mubarak. Lalu dia tanya kepada pelajar yang bawa surat itu, adakah engkau berminat dalam ilmu hadis? Kalau mu berminat dalam ilmu hadis, ini aku nak bagi hadis padamu. Kata Fudail bin Iyad, aku menerima hadis ini daripada rawi-rawi yang aku mengaji dengan dia, bahawa Nabi SAW telah ditanya oleh para sahabat, apakah amal yang paling lebih sekali? Lalu Nabi kata, berjihad fi sabilillah. Adakah kamu boleh bersemayang selama tak tidur langsung? Adakah kamu boleh berpuasa selama-lama tak buka langsung? Kata sahabat tu, tak mampu, tak erok. Kalau semayang siapa tak tidur langsung, tak erok, tak boleh nak buat. Kalau puasa, kalau tak buka langsung, sampai malam pun tak buka juga, tak mampu nak buat begitu. Kata Nabi, itulah kelebihan orang yang berjuang perjalanan Allah. Dalam masa mereka keluar berjuang, mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang masa, walaupun dia tidur, walaupun dia jaga, sepanjang masanya adalah beribadat kepada Allah Ta'ala. Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis, seorang sahabat yang musafir di padang pasir bertemu dengan satu cerong yang airnya deras dan jernih di musim kemarau. Lalu dia berfikir, alangkah baiknya aku bawa anak isteri aku mari ke sini beribadat, bercocok tanam, memelihara binatang di sini, tak bergaul dengan orang. Bergaul dengan orang susah. Tetapi aku mesti tanya Nabi SAW lebih dulu. Dia balik ke Madinah, bila bertanya Nabi SAW, Nabi bersabda, jangan pergi ke situ. Sesungguhnya kamu berada di sini satu hari. Kamu duduk di sini satu hari bergaul dengan orang ramai, menghadapi kemungkaran yang kamu lawan dia, menghadapi maksiat yang kamu lawan dia. Kamu berjihad menentang musuh Islam. Satu hari saja lebih baik daripada kamu berada di tempat itu selama 70 tahun. Kamu sanggup duduk beribadat di sini 70 tahun. Duduk di sini bergaul dengan orang ramai, satu hari lebih baik 70 tahun beribadat di bukit, beruzlah mengasingkan diri. Pasal apa kelebihan begitu sekali? Sebabnya mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam ini, menyelamatkan generasi yang akan datang. Bila dia berjuang Islam, Islam dipelihara. Anak dia, cucu dia, anak orang lain, cucu orang lain, cici orang lain di masa akan datang terpelihara dengan sebab dia memelihara agama Islam. Maka pahala mereka yang terpelihara itu sapa kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini dia kelebihannya. Dan orang yang paling lekeh dia dalam perjuangan Islam, disebut oleh Nabi SAW, orang yang paling lekeh, dia anggap sangat lekeh dalam perjuangan Islam. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa illam yu'ti wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wa antakas wa idha shika falam taqash, tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'ata ra'suhu mughbiratin qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah, in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Maknanya Nabi bersabda, celaka orang yang menyembah duit dinar, celaka orang yang menyembah duit dirham, celaka orang yang menyembah temoloknya yang kosong, dia kena isi perut saja. Celaka Nabi kata. Kalau diberi dia redha, kalau tak diberi dia marah.
Kalau boleh benda suka, tak boleh benda marah. Celaka Nabi kata orang macam ini. Celaka dan terlingkup. Orang yang macam ini terlingkup dalam hidup dia. Apabila dia kena duri, terseksa mencabut duri keseorangan, memandangkan bandingan seksanya orang yang macam ni, dia ke diri dia saja, kenyang perut diri dia saja, tak ke agama dia, tak ke umat dia. Turba li abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Tuba kebaikan. Setengah ulama mengatakan tuba ialah pokok yang paling baik dalam syurga. Tuba, pokok yang paling baik dalam syurga, kepada orang yang mengambil tali kenderaan kudanya perjalanan Allah. Zaman dulu kuda, sekarang ni Honda motosikal, steering kereta, jalan kaki. Yang berjuang, asy'ata ra'suhu, sehingga kusuk mansai rambutnya, mughbiratin qadamahu, berlomorang selut kedua kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan untuk keselamatan, dia jaga keselamatan. Dia bukan berjuang, kan dia bukan pahlawan, tukang jaga keselamatan duduk di belakang dia. Dia dalam tugas dia jaga keselamatan. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau ditugaskan duduk di barisan belakang juga dia. Ini sta'dana lam yu'dan. Kalau dia minta izin nak ketemu dengan ketua, orang tak beri izin. Pasal apa dia lekeh sangat? Minta izin nak jumpa pemimpin pun payah. Pasal apa munya orang lekeh? Wa in syafa'a lam syafaq. Kalau tak tolong, tak ditolong dia. Orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Tukang khabar pun kayu dia. Jarang-jarang. Tak kenal. Tuba, maka memboleh kebaikan dan pohon baik dalam syurga. Ini kelebihan mereka yang berjihad. Tak ada pada orang yang tak berjihad. Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Mubarak tidak sabarkan deputi rakyat, deputi rakyat menangis. Walaupun beribadat di belakang haram dengan dia. Paling juga dengan isu yang berjihad. Walaupun begitu kan. Dia pilih perjuangan Islam. Allah Ta'ala pilih kita duduk perjuangan Islam. Ini satu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Yang tak diberi pada orang lain, hanya Allah Ta'ala pilih. Orang yang Allah Ta'ala pilih dan lari, dia tak tahu. Hanya mereka yang sanggup mengakhiri hayat di perjuangan Islam. Ini saja yang mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Asraf, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, ada kamu suka bahawa aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang membebaskan kamu dari azab neraka pada hari kiamat. Modal perniagaan itu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad berjalan Allah, bersungguh untuk memenangkan agama Allah, supaya agama Allah itu menang. Keuntungannya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa, dan Allah Ta'ala memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan diberi kepada kamu tempat tinggal yang baik dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu ingin, kemenangan yang tak ada dunia ini, Allah Ta'ala beri juga. Berilah berita gembira, pertolongan yang daripada Allah, dan kemenangan yang hampir. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini menyatakan kelebihan mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sekarang kita berjihad. Apa makna jihad? Adakah pilihan raya ni jihad? Pilihan raya, setengah orang kata ini cara barat, bukan cara Islam. Mereka yang beri pandangan tu tak mengaji pun. Ataupun dia mengaji, tanya dia kitab mana dia baca. Mana dia kaedah usul yang dia baca. Mana ayat Quran yang dia faham, yang dia baca. Jihad makna dia bersungguh dalam menegakkan agama Allah. Bukan saja berperang sebahagian daripadanya. Kalau boleh mengajak orang kepada Islam. Kempen orang ikut Islam ni yang pertama dulu. Setelah orang tak mau ikut, dia buat jahat, dia akak senjata, baru kita akak senjata. Kalau dia tak akak senjata, dia berhujah, dia tagur dengan batu, lawan lagi. Ini yang ditunjuk oleh Nabi-Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut.
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang kepada Islam. Perkara ini dinyatakan dalam hadis. Apabila Nabi SAW nak melancarkan perang Khaybar. Khaybar ialah kota yang didiri oleh orang Yahudi yang berlapis-lapis. Beribu-ribu pada tentera Yahudi duduk bertahan di situ setelah mereka berundur di Madinah. Maka Nabi SAW melancarkan operasi gerakan untuk menawan Khaybar. Sampai di Khaybar di waktu malam, Nabi bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok hari aku akan serahkan bendera kepada seorang lelaki yang dia kasihkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya kasih kepada dia. Maka masing-masing bangun awal, datang subuh awal, supaya ditengok oleh Nabi SAW, dan Nabi beri bendera kepada dia. Kan orang yang dapat bendera ni duduk di hadapan, menjadi sasaran panah yang mati dulu pada orang. Mereka berebut nak mati, berebut nak hidup, berebut nak mati kerana menegakkan agama Allah. Tiba-tiba Nabi bersabda setelah mayang subuh, Aina Ali? Mana dia Ali? Lalu diberitahu Ali sakit mata. Sabda Nabi SAW, panggil dia datang. Ali pun datang. Ali sakit sebelah mata. Lalu Nabi SAW ludah ke dalam mata Ali dan sembuh secara mukjizat. Lalu dia suruh bendera. Ali memegang bendera dan berdiri tegak dan berkata, nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kita perangi mereka supaya mereka jadi Islam macam kita. Jawab Nabi SAW, ala rislik, idza kunta bi sahatihim ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jangan gopoh hari menakut. Jangan gopoh sangat. Bawa bendera ni dengan teratur. Sampai di ajan mereka, ajak mereka masuk Islam. Beritahu mereka tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Nak tegakkan ajaran Allah dalam diri dan di atas muka bumi. Ajak mereka masuk Islam. Demi sesungguhnya untuk berjaya menyebabkan seorang itu mendapat petunjuk dari Islam lebih mahal daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Hari ini kenderaan yang paling mahal harga berapa juta? Kenderaan yang paling mahal harga. Kita jaya kempen orang, ajak orang ikut perjuangan Islam, sokong Islam bersama dengan Islam. Seorang kita ajak, kelebihan yang lebih mahal daripada kereta kapal terbang yang paling mahal harga. Ini pahala kita berjaya memujuk orang. Oleh kerana itulah kita memilih demokrasi. Memilih demokrasi. Demokrasi ialah cara mendirikan kerajaan melalui memujuk rakyat dalam pilihan raya. Memang demokrasi ini asal daripada Barat, bukan daripada Islam. Daripada Greek, Demos Kratos, kuasa rakyat, ataupun Demokratia, kuasa rakyat. Rakyat yang berkuasa, rakyat yang boleh mengubah kerajaan. Asalnya diamalkan di Athens, kerajaan Greek zaman dulu. Bila mereka nak tubuh kerajaan, mereka panggil rakyat berhimpun dalam stadium. Pahlawan-pahlawan, orang besar, orang kaya saja. Orang miskin tak dipanggil. Perempuan tak dipanggil. Diminta mengundi cara kat tangan, memilih pemimpin. Ini demokrasi purba. Islam telah menunjukkan cara yang lebih baik. Apabila Nabi SAW mendirikan kerajaan Islam di Madinah yang beramal dengan Quran dan hadis, dalam masa yang sama bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Dan bila Nabi wafat, para sahabat memilih Abu Bakar secara mesyuarat. Memilih orang yang bijak, orang yang adil, orang yang cukup syarat, yang baik akhlak dia, yang mempunyai kehebatan pemimpin, yang memilih pula orang yang adil, yang boleh memilih. Ini syarat dalam Islam. Demokrasi Barat adalah cedok daripada kitab fiqh Islam. Bila orang putih menakluk negeri orang Islam, Perancis menakluk negeri-negeri utara Afrika, mereka ambil kitab-kitab fiqh mazhab Maliki, kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi di Syria, di Syam, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i di alam Melayu, orang putih ambil. Kita mengaji bab semayang, puasa, zakat, haji je.
Orang putih mengaji bab memerintah negara. Bab semayang dia tak mengaji orang putih. Maka kita tahu bab semayang puasa. Orang putih dia ambil bab pemerintahan negara, tapi dia tolak beriman, dosa dan pahala tak ada. Itu kelemahan dia. Demokrasi adalah cara memilih kerajaan dengan memujuk orang. Dan Nabi kita mengajar supaya kita memujuk orang. Oleh kerana itulah maka ulama-ulama kita memilih demokrasi. Mengajak orang supaya memilih kita untuk kita menghantar wakil. Kalau wakil yang kita pilih itu ramah, kita memerintah kerajaan. Kalau tak ramah, wakil itu menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dengan lidah dia, dengan bangkangan dia, dan dia membawa pahala apa yang kita sokong dia dalam masa pilihan raya. Ini makna dia yang kita kena faham. Kalau kita kalah tak menang satu kerusi pun, kita melahirkan kemungkaran terhadap apa yang berlaku. Kerana sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat perkara yang mungkar, dia ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu beci dalam hati. Beci dalam hati adalah semua lemah iman. Lepas pada lemah iman, tak ada iman lagi. Selemah-lemah iman beci dalam hati. Kalau boleh nak memerintah negara, dalam pilihan raya 99, kita pernah memerintah negeri Terengganu. Tahun 59 pernah memerintah. Tapi negeri kita mengamalkan federalisme. Federalisme ni ialah bidang kuasa kerajaan negeri dan bidang kuasa kerajaan pusat. Kita dapat bidang kuasa kerajaan negeri saja, maka kita laksanakan bidang kuasa kerajaan negeri. Tahun 99 sehingga tahun 2004, kita telah berjaya mengubah undang-undang diri negeri Terengganu. Apabila ditulis di dalam undang-undang diri negeri Terengganu, hukum yang tertinggi Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Ini satu kejayaan yang besar. Sehingga UMNO Barisan Nasional yang menang tak berani nak buat. Kalau dia berani sila buang, dia tak berani nak buang. Kalau dia buang, dia lakuh Quran, dia lakuh hadis Nabi SAW. Tapi dia tak buat. Dia tak berani nak buat, dia tak buat. Kerana bercanggah dengan dasar dia. Ini satu kejayaan. Kita dijatuhkan dengan cara yang kita semua tahu. Kita dah pacak. Kita dah pacak asas-asasnya dah ada. Dan kita nak bina di atas asas itu. Ini sangat penting untuk kita menang dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau boleh memerintah negara Malaysia, kalau tak mampu peringkat negeri, laksanakan peringkat negeri untuk bina asas yang kita bina, tambah asas yang kita bina dulu. Ini satu hal yang sangat penting. Kerana perjuangan ini perjuangan bukan untuk sehari dua, untuk menyelamatkan keturunan kita, generasi kita di masa yang akan datang. Janji pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Janji yang benar. Inna Allah la yukhiful mi'ad. Allah Ta'ala tidak sekali-kali memungkiri janji. Perjuangan kita sangat penting, sangat besar. Dan oleh kerana perjuangan ini tak boleh seorang, mesti berjamaah, mesti berparti. Maka kita berjamaah di dalam parti Islam Musyawarah. Tujuan kita mengadakan pertemuan ini untuk mengukuhkan jamaah kita, mengikatkan batu-batu yang berselera, yang renggang dirapatkan, yang kuat dikuatkan lagi. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berjuang pada jalannya dalam saf, laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang disusun dengan teratur dan diikat dengan kuat. Kita adalah batu-batu. Tiap-tiap orang kita ni bandingannya batu-batu yang diikat di dalam jamaah pas kita, untuk kita kemahkan batu-batu ni supaya menjadi benteng yang kukuh, benteng yang kuat, menjadi kubu kepada perjuangan yang kita lancarkan perjuangan untuk pilihan raya akan datang dan seterusnya, insya-Allah. Saya rasa itulah beberapa perkara yang satu lagi yang saya nak sebut di sini.
Iaitulah di antara ciri Hizbullah, innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Iaitulah wala, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul, kesetiaan kita kepada pemimpin yang memperjuangkan Islam. Wala, ini kesetiaan sangat penting. Kita kena taat kepada arahan-arahan dalam perkara yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kalau dia arah perkara yang bercanggah dengan Quran dan hadis, kita tak boleh ikut. Kita kena lawan. Dalam perkara ijtihad, perkara pandangan, perkara taktik, perkara strategi, perkara cara perjuangan, pendekatan bagaimana nak buat, di sini kita kena patuh kepada arahan-arahan kepimpinan kita. Sama ada kepimpinan itu yang kita pilih dalam mesyuarat, ataupun kepimpinan itu kita tak setuju dalam mesyuarat, orang pilih dia juga, kita kena ikut dia. Ini cara kita berdamai. Kerana kita tak boleh nak bulatkan satu pandangan, mesti pandangan berbeza. Itu berlaku dalam jamaah. Tetapi bila sudah jadi keputusan mesyuarat, kita kena patuh. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya dalam peperangan Uhud, bila dapat berita orang kafir nak serang Madinah, lalu Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, lawan di Madinah. Lawan di Madinah. Bila musuh masuk serang Madinah, kita lawan di Madinah. Orang lelaki berperang di lorong, orang perempuan melalui pintu-pintu kecil dan jendela rumah. Pandangan ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Pasal apa senang dia nak lari, nak balik di rumah. Abdullah bin Ubay. Dan Nabi pada awalnya bersetuju dengan pandangan. Pandangan yang kedua, pandangan kalangan pemuda, terutamanya mereka yang tak sempat hadir dalam perang Badar, mencadangkan supaya lawan di luar Madinah. Kerana kalau lawan di Madinah, kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, Madinah ditawan oleh musuh. Kalau kita lawan di luar Madinah, kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, kita boleh berundur dan mengatur pasukan untuk lawan pula. Madinah tak boleh ditawan oleh musuh. Akhirnya Nabi SAW bersetuju supaya lawan di luar Madinah. Nabi balik ke rumah dan memakai baju rantai. Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik yang menipu jadi orang Islam, membisik-bisikkan ucapan-ucapan yang menyebabkan orang Islam jadi serba salah. Sehingga mereka yang mencadang supaya lawan di luar Madinah nak tarik balik cadangan mereka. Mereka menemui Rasulullah SAW, mengajak Rasulullah supaya lawan di Madinah. Rasulullah kata, sesungguhnya seorang Nabi, bila dia sudah pakai baju rantai, sudah membuat keputusan memakai baju rantai, baju perang, dia tidak akan berganjak dengan keputusan dia. Lalu keluar berperang di Uhud. Dalam peperangan Uhud, kisahnya terkenal. Pada awalnya tentera Islam menang bila satu pasukan tak ikut arahan. Arahan suruh jaga bukit, meninggalkan bukit yang dijaga, menyebabkan musuh menyerang dari belakang. Tentera Islam dikepung, 70 orang syahid, ramai yang luka-luka, termasuk jasad Nabi SAW juga mendapat luka. Para sahabat berhempah pulas mempertahankan Nabi dengan jasad dan tubuh mereka dijadikan perisai. Ramai yang luka dan syahid. Mereka berundur di atas bukit dan berjaya mengundurkan musuh. Musuh melarikan diri balik ke Mekah. Tetapi Nabi mendapat luka, sahabat-sahabatnya dapat luka, ramai yang mati. Mereka bersedih dengan peristiwa itu. Tetapi itulah keputusan mesyuarat. Itu keputusan mesyuarat. Mereka terima keputusan mesyuarat. Sebagaimana yang diajar oleh Allah dalam Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dengan apa sahaja yang engkau lakukan, wahai Muhammad, sekiranya engkau keras hati,
keras terhadap pengikut-pengikutmu. Nascaya orang tak ikutmu, wahai Muhammad. Oleh kerana itu, maaflah kesalahan mereka. Beristighfarlah kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa mereka. Bermesyuarat dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Apabila telah mendapat keputusan, keazaman, bertawakal kepada Allah. Di sini perlunya ketaatan di dalam perjuangan. Apa yang pemimpin arah, kita kena ikut. Kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, maka tak berjaya dalam perjuangan. Buat kerja inilah jihad. Memang rasa berat nak buat kerja. Buat kerja inilah kelebihan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.